Zaman sekarang ni harga tablet aku tengok makin pelik. Bukanlah aku nak judge dia tak harga mahal, tapi ada yang sampai harga bagai nak rak. Lepas tu bila tengok spek dah tu, ini je yang dapat. Mesti korang faham kan apa yang aku rasa ni, betul tak? Tetapi Redmi dia buat benda lain. Dengan starting price RM699 sahaja, tablet terbaru daripada mereka ni buatkan aku fikir macam, wih, ini tak masuk akal bro. So tablet apa tu? Ini dia Redmi Pad 2 4G. Yes, bukan Wi-Fi version tau, tapi 4G LTE. And bukan 2G yang menarik. Dia juga ada paparan 2.5K resolution, bateri yang gergasi dan speaker yang confirm buatkan korang rasa macam, uish, not bad juga audio dia ni. Tapi sebelum korang memilih untuk membeli tablet ni, ada beberapa perkara yang korang kena tahu. So jom kita borak. Pertama sekali kita sembang pasal skrin. Yes, Redmi Pad 2 4G ni ada paparan berukuran 11 inci yang menyokong resolusi 2.5K. Selain daripada itu juga dia menggunakan panel LCD. Tapi bukan LCD yang cikai-cikai tau. And then skrin ini sokong 1.07 billion color wet touch technology in case tangan korang tu basah. Kadar segar semula sehingga 90Hz dan TUV Raylan certification. Selama aku menggunakan tablet daripada Realme ni, paparan dia ni memang sharp. Warna dia pun vibrant dan juga on point. Lepas tu dia tidaklah silau sangat. Bukan aku nak kata tak ada silau langsung, tapi dia tidaklah keterlaluan. And bila korang membaca ke apa ke, paparan teks yang diberikan kepada korang tu very comfortable. Plus macam aku cakapkan tadi, untuk sebuah tablet yang harga dia tu bawah RM1,000, korang akan dapat TUV Raylan certification untuk pengurangan cahaya biru. Jadi sekiranya korang guna tablet ni lama sangat, mata tu tidaklah terlalu letih ataupun terbeban. In which consequently akan membuatkan korang sukar tidur seandainya korang guna tablet ni sebelum lelap. Cuma ialah tablet ni macam aku cakap tadi, display dia tu adalah LCD bukan AMOLED. So dia punya kontras dan juga warna hitam tu tidak mendalam sangat. But untuk harga jualan yang bagi aku cukup berpatutan, aku tak komplain banyak. Next, bab speaker. Yes, aku memang suka. Redmi dia letak 4 pembesar suara ataupun speaker yang support Dolby Atmos dekat tablet baru mereka ni. Dan bila aku dengar lagu buka dekat YouTube, bunyi dia tu cukup luas, seimbang, imersif dan tak pecah sangat walaupun korang letak volume paling atas sekali. But aku nak clarify satu benda Yes, aku memang suka sound quality dia, tapi untuk tablet dalam segmen harga yang sama lah. Kalau korang letak side to side comparison dengan tablet Redmi ni dengan tablet yang harga dia tu RM2,000-RM2,500 ke atas, the difference in sound quality is very obvious. Macam aku cakap tadi, kalau korang ni jenis suka tonton video, filem, movie, Netflix, dengar muzik, serious talk, sound quality ataupun audio yang korang dapat daripada tablet Redmi ni quite immersive jugalah. In case kalau korang tak nak baru belanja lebih. Kalau korang tanya aku apakah aspek ataupun spek yang paling best sekali dekat tablet Redmi Pad 2 4G ni, ini hero dia yang sebenar. Bateri 9000 mAh. Xiaomi claim yang tablet dia orang ni boleh layan video sampai 19 jam, dengar e-book sampai 22 jam dan dengar muzik sampai berjam-jam lama dia. But berdasarkan pengalaman penggunaan aku, yes, tablet ni memang boleh tahan seharian penuh untuk penggunaan harian yang biasa. Sebagai contoh, tengok YouTube, edit dokumen sikit, menaip, buka Spotify dan lain-lain. So far, kalau korang sasarkan Redmi Pad 2 4G ni sebagai penggunaan peranti kedua ataupun peranti yang fokus dia tu untuk entertainment, tonton video, dengar lagu, memang ngamsoy. Tapi ada satu benda lah yang membuatkan aku rasa agak spoil sikit dekat tablet Redmi ni, iaitu dia hanya memberikan pengecasan tak berapa pantas, 18 watt sahaja. 18 watt untuk 2025. Walaupun harga dia tu bawah 1000 baht, still lah korang memerlukan masa pengecasan sekitar 2 jam begitu. So aku anggap dia ni macam power bank dengan skrin. Memang bateri tu tahan lama, tapi bila korang charge tu kena sabar sikit. Kalau korang tertanya-tanya pasal prestasi, Redmi Pad 2 5G ni dia guna chip MediaTek Helio G100 Ultra, memory RAM LPDDR4X dan juga storan UFS 2.2. Helio G100 Ultra tu adalah chip 6nm octa-core. Dalam masa muda, cukup untuk kerja ringan dan daily task. Tapi jangan pula korang expect untuk main Genshin Impact highest graphic setting 60fps. Yang itu, ini bukan tablet dia. But kalau korang nak buat kerja, memang laju. Nak tengok Netflix sambil jawab WhatsApp, boleh, tak ada masalah. Nak main mobile game macam Subway Surfer, Asphalt, Mobile Legends, yes, still capable. Tapi macam aku cakapkan tadi, jangan korang expect semua mobile games tu boleh main dekat tablet ni. Selain tu dia ada dua variant macam aku cakap tadi, 699 ni untuk variant 4 128 dan variant paling mahal RM999 untuk 8GB RAM dan juga 256GB storage. Tapi kalau korang rasa tu tak cukup juga, dia support expandable storage sampai 2TB.
Aku ulang sekali lagi, 2 TV. Cumanya lah kan, berdasarkan pengalaman penggunaan aku, kadang-kadang tablet ni dia agak lag sikit. Dia perlukan beberapa second, taklah terlalu lama untuk respon akan input yang aku berikan. Tapi korang jangan risau, perkara ni dia tidaklah selalu sangat berlaku. Cuma kadang-kadang sahaja, and bila dia berlaku, dia buatkan pengalaman penggunaan aku tu rasa tak berapa syok sangat lah. Namun disebabkan kekerapan perkara ini berlaku agak rendah dengan harga jualan dia yang agak murah, so aku tak fikir banyak lah. Tapi ada satu benda yang buatkan aku terfikir dan juga appreciate akan Redmi Pad 2 4G ni adalah dia mempunyai sokongan 4G LTE. Macam aku cakap tadi, di mana sekiranya korang kena kerja luar, outstation ataupun buat kerja on the go, lepas tu korang tak ada sumber internet, wifi, korang boleh je guna SIM card, masuk and then aktifkan mobile data. Cuma macam aku cakap tadi, dia tak support sampai 5G, hanya 4G sahaja. Walau bagaimanapun, jujur aku cakap, ramai juga di kalangan pengguna tablet dekat luar sana yang prefer tablet mereka tu ada slot card SIM, which buatkan aku agak confused jugalah, sebab kalau tak ada slot card SIM pun still okay, sebab buka je hotspot dekat phone korang tu. Kan? But lain lah kalau hotspot korang tu very limited. Dan dekat tablet ni juga menyokong ketersambungan Wi-Fi 5, di mana kelajuan maksimum dia tu sedikit terhad, namun korang tak perlu risau sebab coverage dia tu masih lagi stabil. Kalau dekat rumah, itu bergantung kepada speed Wi-Fi korang. Kalau laju, memang layan. Okay gang, kita wrap up. Kalau korang tanya aku, sejujurnya aku berpendapat Redmi Pad 2 4G ni adalah sebuah tablet yang bukan untuk semua orang. Tapi seandainya korang cari tablet yang ada skrin yang mantap, audio quality yang memang padu, bateri besar dan juga tahan lama, dan tablet yang ada slot card SIM, Redmi Pad 2 4G ni kena ada dalam list korang. Namun kalau korang nak fast charging 33 watt dan ke atas, chip high end, nak main heavy mobile games, ini bukan tempat dia. Namun kalau korang nak tablet sebagai peranti kedua untuk tengok YouTube, hiburan, buat kerja ringan, bermain dengan anak-anak, dengan starting RM699, tablet ni memang berbaloi tanpa banyak bunyi. So okay, aku nak akhiri video ni dengan satu persoalan kepada korang. Adakah korang rasa Redmi Pad 2 4G ni sebuah tablet yang okay or otherwise? Jangan lupa untuk bagi jawapan korang di ruangan komen bawah ni, dan seperti biasa korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tiada sebarang pasangan daripada kami di Wiser, namun pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Itu saja daripada aku, Firdaus. Assalamualaikum. Bye bye.